Program Rancakan Madani bersama Malaysiaku dan Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam 2025 membuka tirai hari ini di Dataran Putrajaya dengan pelbagai pengisian untuk manfaat rakyat. Tinjauan mendapati ribuan pengunjung hadir pada hari pertama. Program ini bukan sekadar menghimpunkan dasar serta pencapaian kerajaan di bawah satu bumbung, malah menyediakan pelbagai tarikan seperti pameran aset pertahanan, pesta buku, karnival pelancongan dan jualan rahmah. Actually, saya first time datang ke event macam ni. So, saya bawa anak saya yang sulung. So far, Alhamdulillah, dia excited dengan semua yang ada lah. Yang semua segala unit uniform kat sini, dia excited. Semua dia nak naik. So, bagus juga lah event ni untuk budak, untuk kenal semua unit uniform yang kat Malaysia ni. Bagi saya, ini sebenarnya dapat membuka peluang pada agensi. Macam sekarang kita dekat bahagian tourism, so agensi-agensi tempatan untuk meluaskan lagi dia punya bisnes. Sebab saya tengok ada yang saya pun tak tahu ada travel agency yang tu. So dia membuka peluang pada orang lain, orang ramai untuk tengok package-package yang ada. Saya rasa inisiatif ni cukup baik sebabnya dia mesra kepada rakyat, di mana dia ada menyediakan tempat orang untuk mencari peluang kerjaya, membantu ekonomi dengan membantu pelajar-pelajar lepasan SPM untuk tahu ada kewujudan TVET dekat Malaysia. Jadinya ianya sangat membantulah untuk memberikan kerajaan satu platform untuk diorang mewar-warkan apa yang ada dekat Malaysia ni yang disediakan oleh kerajaan tu sendiri. Terus saya datang tu, saya dengan anak saya tadi, terus kita pergi buat medical check up. So sini pun ada medical check up. So bawa anak tengok aset-aset kerajaan, aset tentera apa semua di sebelah sana. Dan di sebelah sini kita tengok banyak lagi, kita nampak pencapaian inisiatif kerajaan Madani ni yang telah buat, terutamanya untuk rakyat, seperti TVET, seperti pendidikan. Saya nampak ada banyak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan tertinggi kerajaan turut dijadualkan hadir program ini sekaligus memberi peluang rakyat berinteraksi secara langsung dengan pemimpin negara.